Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk bayar dan cara untuk claim subsidi minyak RON95 dengan harga RM1.99 di Petronas melalui aplikasi Settle. So, jika anda nak tahu caranya, jom tonton video ini sampai habis. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda boleh pergi ke mana-mana sahaja Petronas Station yang berdekatan dengan anda. Lepas tu anda perlu buka aplikasi Settle di telefon anda apabila anda sudah berada di Petronas Station tersebut. Dan secara automatik paparan home di aplikasi Settle anda akan tunjukkan nama Petronas Station di mana anda sedang berada ketika itu. Seterusnya, untuk isi minyak menggunakan subsidi dengan harga RM1.99, anda perlu klik je pada bahagian beli petrol ini dan kemudian akan keluar paparan pilih pam ini. So, di bahagian ini anda perlu semak kedudukan nombor pam bagi Settle anda. Cara nak semak nombor pam Settle senang je. Anda perlu cari logo Settle di pump station itu macam ini. Ini adalah contoh nombor pam bagi Settle. So, anda perlu cari stiker Settle yang ada nombor pam macam ini. So, macam kes saya berada di nombor pam 1 bagi Settle. So, apa yang perlu saya buat di aplikasi Settle ini, saya perlu pilih pam nombor 1 sahaja. So, saya klik je pada nombor 1 sahaja. Lepas tu, anda pilih berapa ringgit yang anda nak isi minyak anda. Anda boleh pilih je RM20, 40, 60 ini. Tapi kalau anda nak isi jumlah lain, contoh saya nak isi RM10 je, anda klik je pada lain-lain ini dan kemudian akan keluar paparan tetapkan jumlah pembelian ini. So, anda tekan je RM10 ataupun apa-apa amount yang anda nak beli di sini. Lepas tu anda klik pada teruskan ini. Seterusnya akan keluar paparan pilih jenis petrol ini. So, di sini anda perlu pilih jenis petrol RON95 sahaja. Lepas tu anda klik je pada sahkan ini. Seterusnya, di bahagian ini anda perlu pastikan bahagian guna budi 95 ini telah di-on menjadi biru. Kalau anda tidak on, anda perlu membayar minyak anda tanpa harga subsidi. Okey? Lepas tu anda klik je pada bayar ini dan kemudian akan keluar paparan pengesahan nombor PIN ini. So, macam biasa anda perlu masukkan nombor PIN bagi Settle anda. Lepas tu akan keluar paparan menyemak baki kelayakan ini. So, dekat sini kita tunggu sekejap sehingga keluar paparan mulakan pengisian petrol ini. So, apa yang paling penting di skrin ini anda perlu tahu, tadi kan saya isikan RM10 sahaja. Tapi harga pam yang ditunjukkan di sini adalah RM13.07. Dan di bahagian bawah ni anda akan nampak bahagian subsidi yang telah diklaimkan oleh anda. Dan jumlah yang saya perlu bayar di bahagian ini adalah RM10 sahaja. So, anda boleh mulakan isi minyak anda macam biasa. So, kita tunggu sekejap sehingga selesai minyak diisi. Lepas dah selesai isikan minyak, akan keluar paparan ini. Dan di bahagian sini anda akan nampak anda isi RM13.07. Tetapi anda hanya perlu bayar hanya RM10 sahaja. So, di bahagian bawah ni anda akan nampak ringkasan pembelian anda berserta dengan subsidi yang anda sudah claim. Lepas tu anda boleh semak baki subsidi minyak untuk kelayakan anda. So, anda klik je pada bahagian butiran budi 95 ini dan kemudian akan keluar paparan baki kelayakan ini. So, di bahagian ini anda akan nampak baki semasa kelayakan bagi subsidi anda selepas setiap kali anda membuat pembelian minyak RON95. So, senangkan caranya. Jadi, setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.